aju malamnya aju nyan bek nak berdengoknya. Negila bataku neweng mate butang pok-pok jadi kena. Mate ni kami talain tengah barang sekon palahana dukan 2 ribu tengah mesti tiap punya jalan orangnya. Nya ladong la ko pengorangnya kan. Ya itu rumah. Ya itu rumah. Ladong cupang tuah pulang tetek nak taku ikun kumang katanya di lako macam ni pegah. Betul lagi kata pegah. Hai lako paling bangai tu. Ladong lako orangnya hai ni tuah kan buku pegah. Jut mereka nang teu rumsi yang inang nya hanjit tatok biok cupang tuah. Ni ubro nya pukon gado pegah. Ladong lako bangai amat dia uro gadong malu tu dia kemawe punya mati. Hana lepas tahu, hana lepas lang kalawan, buat pakai kopi pegah lembaga. Panina jungku. Ilong ngan mati nang nyan kan, kal heboh sinyak ku. Kapet bau. Tapi bombing mantang kereh lagi jamun. Hai lako pungo bangai bu. Nyan dak pegah bak bau. Boh cupang tua. Tari-tari that katanya uri nang. Anak niat peut boh cupang tua. Kelet kurut kamu teh lagi jamun. Cuma lako bangai hantom lepas tahu. Ulanya jamun kacanggih cupang tua. Ibiran kuatlah yang hanai kublo mi kulino. Yang kereh je tak boleh miak, yang lemiak je tak boleh. Yang aku tumbuh je taulah cupang tua. Ulinang yang hitam laweknya je tak putih ingat tadilan budak menyong am. Teh sudah semua ulinang. Teman bangai lah kau hantam jak tahu. Ladang kan aku pegang yang tua. Ni kro. Hai mi, tantang habau puna-puna. Naladon laka jumpa berdua watewa raya bak katanya mai nyan peng ini subah 50 ribu katanya mai nyan payah som-som mak rumah. Contoh. Kan buka. Ladong som-som jumpa berdua menyopai hijau nyan ikut rumah. Truk rumah jumpa. Tiga. Payah lata sama kan. Anak ni orangnya. Tiba-tiba. Handa patih ni koron nyo pukon ni mula. Tirolo yang hana menang. Kok lo tu lako orang yang atai wo jo bama jo peng 50 ribu nya hanji ule rumah hai. Munyai ule rumah, truk rumah. Oh, cepat. Bio le. Yang kujut hotel lagi nyo mi mutua, hantalah urung jamun pegah. Moyo kaya urung si anak je raja. Tapi moyo kaya anak nyo bertanya urung si je kelamnya. Mak cakap kau pegah mesti bertanya urung si kaya. Nyan anak je raja, pulang Hawaii dulu. Hawaii HP tinggal pegah, Hawaii bajet tinggal laki, Hawaii Honda tinggal yublo mak bayar. Nyan anak nyan ni hotel ura but bertanya hamun pak bermo ni. Kitanya di mangkak mata bicara segi jupok ni. Iji ju bagai kopi, igi bajet loy. Habaq hotel dua nampak dilaki mantang yang anak di kerajaan. Tapi punya giliran anak yang kayanya bertanya urusi di kelamin. Ikalan le anak yang kaya. Iwa rumah ikalan bertanya ya hai. Jemat bacut tajak ulang. Ija ubiran jumpa ya blog lebek tuha tabok merek janghong di mangga da pudet 8 laga hati udet. Kata wong pengu. Iwa je bertanya ya hai. Muka bertanya ya hai mulai bunga hingga tuput rata belanggap tak ada ruang tak tupah tulak lebek. Sabar ada anak blog anak kaya. Tanya di kelam. Tokok jangan dah. Nya mesti kalah le anak yang kaya. Bertanya ya jemut bacu tak pernah lalu mau. Itama 5 ji 5 bah putu. Maka kita nyoya awak dah support, saya lidah tu. Bak gara-gara takoh pun emoji. Hana merdeka kata yang mana tu? Sabai-sabai je kelamnya, Yang kejut mi mertua, haba pun utuh dia buka pak lau. Segalam telah terus jumpa mertua, segalam lambat. Menyapurlah dan guna kebahagiaan bak anak dunia dan akhirat. Nepu modal anak yang jumpa mertua dalam kehidupan dengan ilmu agama. Tapi munyone pemodal anu yang dalam kehidupan tok dengan harta kekayaan. Nyo kecewa depres ni. Padum nale urungsi uranyo yang kecewa ke hotel kekalan tingkah laku kehidupan anu. Na urungsi uranyo lewat anu bajalan. Hang kejut pegah nyan anu ganyan. Dumnan kecewa hotel kekalan tingkah laku. Padum nale anu uranyo yang ka dipekecewa kita yang urungsi dalam kehidupan.
Nah ni orangnya mi lewat dia di jalan di pegah bangan ni pat boske ka lewat. Ale padang kerjaan mai. Ana mi orangnya. Yang kejut mi mutuah segala terlambat. Lung pesan bakro mi mutuah. Dia modal anak dalam kehidupan dengan ilmu agama. Hana salah menyiringi dengan harta kekayaan. Tapi menyotok-tok dengan harta kekayaan. Kecewa, nepres. Untuk kontrak juga. Yang kalau perlu bapak suruh juga abang 5 minit tip nepres. Ketanya orangnya jumpa mentua baik tanpa truk dalam golongan orang yang pernah nekul Nabi. Watra pernah Nabi, saya tiba dakum kauman yakuluna ataibat dunia wa alwanha. Bagi damun tengok pernah Nabi akan terus tabah kaum di mana kaum yang udip dalam rumah Allah dipajuh makanan-makanan yang mengamangan, makanan yang lezat-lezat dan berbagai macam-macam makanan. Ke Allah Ta'ala hantam pernah tinggal, ke urut mati hantam pernah disemiki. Oleh yang disambung dalam Nabi wa yarkabuna farhal khayli wa alwanuha. Ba'akid damun tengok pernah Nabi akan terus tabah kaum di mana kaum yang timur lamba-lamba bak di dalam kendaraan. Hantam pernah sip-sip dengan harta, hantam pernah tro-tro dengan harta. Tak kala untuk mi kadruk bak masa Nabi pegang atau wahana. Punya hana pegang. Dia babah bentuk dengan bocam. Dia uji nom. Daerah JPD. Daerah Ron Home daerahnya. Kadang urung buat tak. Bak kamu hidih mi dan JPD. Pukul urung kati nak dawa urung kaya. Pak hidok peng hana kedepu saja. Na limong di rumah. Nyan pan limong boh. Na tabah-tabah Honda. Jumnan tingkat. Puyang kerja. Yang penting Honda guna tabah-tabah kan mi. Limong nak. Hidih pak kamu rupa mentua Honda macam-macam kalau lagi daerah Ron orangnya hino. Anak darah nak Honda Roy. Orang tua nak Honda Roy. Anak muda nak Honda Roy. Anak muda hidih daerah-daerah macam PD jumpa walaupun gempa-gempa lagi berusaha. Anak muda mi bak kamu hidih hana le Honda Meo dengan Honda Beat. Kuku me ya dan lagi kuku raplunya. Macam ni. Hana kagak hana. Ya dibawa. Hidih Honda mi rata rumah atuh namanya anak muda nyan na Honda Raya Jumoh kunya. Pupuk Honda ni. Daerahnya. Daerahnya. Pupuk Honda itu. Honda Barrier. Honda Barrier cuba. Nyan Honda Barrier nyan cuba kau tiga itu. Nyo tak kau pugah kita dulu. Hai. Pat hai mi mutuah daerah Tigli, mupa anak mi kram krum jupang tuah anak mi bebena ulai geblah Honda Barrier 5 ai. Bek na bla mi. Irana mesti iwa ni muda ya rumah jupakan, iga kok pa rumah. Mak ni bla sabah Honda Barrier, mi hana ku kok tak kuon. Bek na bla. Mati mi jupa bek. Teman irana kadang anak muda ni rumah jupang tuah tok dua boh. Yang tua anak lepas le tahu, pada duduk di rumah ia baba haru gara-gara dia bakung mereka. Ada ji takkan yang cara bacu. Iu bla jupang tuah Honda Barrier. Bek mati ni pakon. Mampu Honda man tak ada. Ujuk resep dia jupang. Ni bla Honda Satria Darut kan mi. Habab iji mi mo Honda Darutnya ni mi mo ko ni mupak han mupak ji. Jiper. Hantom pernah sip-sip, hantom pernah tro-tro dengan harta. Oleh yang disambung lam le Nabi wa yang kihuna ijmalan nisa wa alwanuha. Ba'akid amun tengok ni pegah le Nabi akan terus sabah kaum di mana kaum yang dibegawin dengan urinong yang lagak-lagak, urinong yang tari-tari dan berbagai macam-macam suku. Keagama hana pelas mikir, yang penting kekuasaan. Tak kalah orangnya. Padung nala dumuranya takalan agam-agam pagi. Yang berkahwin dengan urinang faktornya bukan agama. Faktornya bukan akhlak. Faktornya bukan silsilah keturunan. Tapi pemuda-pemuda pagi orangnya jumpa mentua di berkahwin dengan urinang faktornya adalah kepuasan. Arti namanya nak kepuasan baik darahnya yang berkahwin. Tapi bila mana tidak ada kepuasan baik darahnya, pesosok dengan segala arwah. Hai jumpa. Mesti nanik dan mi, mesti anak muda lewatnya juga. Merempak darah baru jipat. Bak bina jalan, kawin ajuinan. Nyam
Menempat darah baru pak lagi. Balapangan bola mesti. Ima kahwin lagi nan. Paling woi pegah bak mak. Mak elok kan darah baru daerah ni balapangan bola menempat sepul bola. Agam. Lo hana cerita aku ngai darahnya. Minta di yang lain macam. Ima kahwin roi. Tapi mudah lewatnya. Di mana tanya lo? Hai jengku. Na di mana darah lewatnya yang jak balapangan bola hotel support. Alah, hai jempong tua. Ku kudaya jamu tahu dan tajak. Anak darah lewatnya jumpa mendua. Kadang dilikut gun hidung-hidung. Ibrah bola masuk. Ibrah bola masuk. Ha. Sinan itu helan humi selera anak muda lewatnya ku pegah biu mana itu sitel anak darah ni mabagah merupa lintu baru. Maah cakap jumpa mentua nau dinong na negara wadah support ijak melimang di jalan. Yang dikala anak muda yang dua pindah jalan jumpa. Yang teh yang pakai pakaian yang kelawang yang mudun kilau yang ngenyan kau ni. Hai mesti dah ni pun tak pegang hana pati. Mesti tak pegang ni kita nyomai. Hai darah. Kau pakai baju yang raya-raya, jilbab yang panjang-panjang, muda sama tengah diurakiran hai bertanggung jawab gara-gara kah. Itu dia jawab ni dan darah lewenya Allah hai mak mentua ke. Mu yang tak tahu mana, mesti yang tak boleh. Mana solat ke yang tak tahu tu. Cuman mana bandar pegang ni katanya nak urusi yang cara nak kelawat. Itu ku bak cerak haba konle, ceraknya cerak aje. Hana lagi kau yang pegang. Ilang ku idara ka anak cucu-cucu ku bak darahnya. Hana ya jawab katanya lagi nya. Hai mi. Ijawab le anu memang hana lagi nya. Tapi wate tak pegang jumpa mentua, wate tak tham ibantahan tak puan tapi ji bodroi kubut. Yang bak makna kenyan jawab katanya patut tu penan le bangai tak pegang. Jadi dongkot urusi uranya abu berjena dengan barunya jauh. Han tu apalah pegang tu. Lalu tak boleh buat kan. Ya, munyo tak pegah akhlak anemik jamun jumpa ni darah jamun cukup je jumpa dua ngan akhlak anemik uranya. Han patih lagi lu pegah ngewa ni tanya mbak urun tua cipan moral dan akhlak darah-darah jamun nyanyan cap jumpa nyanyan cap. Ngewa ni tanya. Ane darah jamun ku gagak-gagak. Wahai you akhlak. Bungaku dahlia duhai bunga pujaan kau bunga dahlia. Oh bunga kesayangan kau bunga dahlia. Bunga nan cantik menawan menjadi sebutan. Sungguh indah di taman kerinduan. Banyak bunga yang molek tak semolek dahlia. Oh bunga dahlia. Orang jamun mi ke dalam baru bungong mekun. Orang yang hendak je kunle bungong ke dalam baru. Payah takun unjilatang pak tamak kata itu. Ya. Anak muda jamun kiban. Urung duha jamun ni kiban berarti ni. Mesti anak muda ron ijak mantang lempang dua. Yak merantau je deh yang mekat sate. Tiga ga jumpa kan anak mudanya ni mekat sate matang tiga ga. Mekat sate padang je deh kan. Daerah baru jumpa daerah jangka merempok daerah baru. Anak muda jamun jumpa mentua iwa bak mai mesyuarat dengan kedai ya hai. Allah hai mak mentua pun lu kana rezekinya nak merempok daerah baru cepat. Matang lempang dua. Nijak sahabat aku imum, nijak sahabat aku kecil, ni acah ra'u. Lewatnya aku tak cah lagi tanya, kib uroi cah uroi. Urung tuha jamun kiban katanya, tokoh-tokoh Hawaii. Terus pada rumah darah baru kekut. Menurut kamu kalian, bak rumahnya nak sabah bungong. Menyoik jerah bak umi, jerah bak abu di fino, bak kamu apa kedih bungongnya, kamu apa kuku. Jamun Gedara baru bungong itu. Orang yang dari geli, kalau kau menjelaskan pada mengatai. Ya.
Hai mi metuah tang-tang watai dah pegah haba ku kura-kura itu. Jamun mi metuah nyan anak darah cupa hai ti jejak ku dah terus. Mi kan jangan mai jangan mi kan jangan jangan ayah, mi kan jangan ayah jangan mai. Bek le jo dah pegah mi awat tu pot anak darah ya cok baje yang kali tade mi baba pindah jalan cupa kan isi murah bengok. Dari je di dikalan anak muda hanjang le anak darahnya cok pulai cupong tuai. Cok pulai cok belum dalam. Ia ikut riang anak darahnya mun. Anak darah orangnya. Bek le dah pegah ku riang. Lalu tubuh Italia. Dumnan tingkat cupong tuai. Karena laganyan pula. Karena laganyan hai membuat kemauan anak muda orangnya bak diminta urinang, makanya urinang orangnya cupong tuah hana dijaga oleh layaknya seorang perempuan. Kalkulah laganyan ada. Dia dengar macam cupong. Lahum butunan minal kalil la tusbah ni pegah di Nabi. Bak akhir tamun nyan perut ulung ubit-ubit. Tapi perutnya hantam pernah sep-sep, hantam pernah sodra dengan harta. Urang malam, dengah luput, bandi pugi, anak mata-mata semayang subuh, anak merumpuk. Yang nak dipikir, 4 ku minta harta, 4 ku minta kaya. Ke Allah Ta'ala hantam pernah tinggal, ke urang mati hantam pernah disemiki. Pada hai-hai mimutuah, umur dunia semakin trip, semakin tuha. Semakin tuha umur dunia, benda tepu semakin ta, hai mimutuah dunianya kepada kiamat. Dumnala diberi teguran oleh Allah Ta'ala. Dumnala mi metuah Nabi musibah, Nabi bala oleh Allah Ta'ala. Jumpa metuah ke ketanya ulung Islam. Hana bak ketanya na bak kau. Orangnya jumpa metuah. Pak di Jakarta jumpa metuah. Dan sekitarnya tengah banjir. Hana bak ketanya, hana gempa ini. Bak ketanya nak lebih gempa jumpa metuah. Hana berat daerah rana. Berat ipat daerah Pidijaya jumpa metuah. Merdoh rah hai mi mutuah urang musibah. Na tira urang cik jumpa mutuah. Anu hai mi mutuah mate anu tu. Musupet ni mutuah ngempuing-puing rumah jumpa mutuah. Iku ma iku ya jumpa mutuah. Dumnan mi lebih balak. Long ahwatai long pegah laganya hai mi mutuah kerana hana merasakan terhadap bala yang kena bila Allah salah satunya gempa. Pakon karena hana ruh ni dalam. Jamun mi mutuah watai tsunami jamun. Pon kubi gempa lah Allah Taala orang yang kubi tsunami. Moploh ribera pak moploh ribera. Hai mi mutuah ulang mati bangunan pak luyak jumpa mutuah kedai dengan rumah hancur memandu. Tapi yang cukup aneh dan cukup dahsyat jumpa mutuah buat Allah Ta'ala. Masjid jumpa mutuah hana pupu jumpa mutuah. Mubi'u tak lecet. Pakan laganya. Bak berfikir le malaikat lain jumpa mutuah bah kemah tempat ibadat urang Islam baik kemah pakan maitem semayang urang makna tempat dengan semayang. Rupanya liahnya jumpa mutuah sama sekali hanjir ke pelajaran hagaitan yang hana semayang bak mai pungken tak semayang yang ka semayang lah dia piu. Gepeduk gempa lom barasami di Pidijaya. Bekle tak pegah bangunan-bangunan yang ubit. Masjid yang cukup raya. Jumpa mutuah tameh ubit raya. Jam nentang. Bakul. Ada aku tinggal ubit semayang pihak. Kesah yang jin ke pelajaran. Tira urung cik mati anak nyanyi tun 5 bulan. Tira anak mati ma itu nyanyi tun hai tun 5. Orang yang urung lagi tu. Tapi ku yakin memang tua. Bala yang kan bila Allah termasuk jumpa berasa sama sekali tidak menjadi pelajaran bagi orang Aceh. Pakon ku pegah laganya. Ladong urang pengungsian jumpa mentua, lang lampau masjid, lang lampau lasa hinan pengungsian. Ia dan maghrib na urang yang let mai hana di maya. Han patih hajijaknya bukan negara pula. Rene yang yo sedekah urusan yo hanam dalahnya. Ni tu.
Minggu berasa jumpa mentua, urang yang ya gempa jumpa mentua, yang ya nya puasa yang kamu tiba, nya ladung je kebiasaan ni berjalannya pukul. Ina ngagam sapat kena dia tang ada omanya. Nya pukul ni belum ya selfie nan dong patu dong patu. Tang tsunami-nya tar rumah mai ni. Nya oleh sumuji sampai sumuji pujuk alu nak rumayang minang. Boleh. Terus awak pramuka jumpa meyakan SMP SMA. Thabah motor jumpa Indomie Naiba mapalimbah kota, relawan motor. Nyan duk thabah motor ina ngagam. Elme kita nyo nyan ina ngagam jumpa metuah nyan dia nyan duk kan mulai nyan kan bubut jumpa. Bukan lewat alah jumpa mana me SMP pipane nai jumpa dapurnya hanya jumpa dapur punya perkara pegat dan me jarang ni ngai gua. Secara analisa agama tanpa peraturan agama ulung jumpa metuah dia saksikan jumpa dan ulung yang terima bala jumpa metuah sama sekali hanya jik bala pajan yang jik pelajarannya tu ulangnya dekat. Lebih banyak tak? Mesti kan lagi lu pegang mesti mingguan. Dumna yang gempa bila wah ke rumah pakai anjo mate ya bila tu. Yang jumpa berdua menyona dengan Allah Taala jumpa yang urole atau ulun tujuh bro. Mahal ada yang jumpa berdua le urang meninggal mai. Igok tiba-tiba ya baji sipo nyai ji. Jauh HP sak lagi liung yang darah lagi lebab bisa. Lagi lebab. Cangcong pegah abah. Tang-tang yang pukul pertama. Ilong abe ku biasanya jumpa. Abe ku yang kejit betul mi. Nak sayang ku yang ku urung yang musibah kosong tibah je. Mate ya hai. Kalau yang tinggalnya nak sayang ku melimang dan sayang gitu. Punah perubahan melimang tak. Pujit jumpa lagi nyan. Ente uga. Pujit punah. Bedang jamu ente uga. Dumnala jumpa berdua. Allah Ta'ala lebih nikmat tu katanya hamba. Tapi badum nala katanya hamba tak syukuri nikmat yang Allah beri. Sama sekali tidak jumpa berdua. Mereka jumpa tak muka tak kedengok. Kurangnya kerana kedera tu. Mereka tabang matogok. Kurangnya kerana matoro tu. Mereka tajak ublanggo. Kurangnya kerana blangro tu. Tapi jumpa berdua. Giliran bak giling anak pade dalam belang. Nah orang Aceh memang tua. Bak gara-gara gijok anak pada lamlang, bak gara-gara gukut-ukut epai laut, ladung-ladung jet tinggal semayang maghrib, jet habis semayang asar yang gijok pun takun. Kenyo mi katanya hana syukur kepada nikmat Allah. Kenyo mi katanya bulo kepada harta tok-toknya. Yang baik pegang hana tempat semayang, hana sew semayangnya. Empat but yang lebih raya selain semayang. Menyiapkan but semayang yang paling raya. Tak pegang dunia lah. Atama di pek-pek. Habang ma kita tanya gop yang pegot kan Allah Taala. Yang mesti nyong ku pegang nau bu bengeh nang kelawan, bu bengeh gede kula kemah han tagai. Yang tu ko hai bi sedekah 18 go gede. Itu han tak kuara ko tanya. Padahal padung nala dun tak baca dalam sejarah. Ulun jamun kumu pakai gara-gara harta, kumu mati-mati gara-gara harta, bahkan binasa iman ulun jamun juga gara-gara harta. Tapi bakal tu katanya orangnya hantar temble, fikir katanya hantar temble renungkan ke harta yang ada. Baiklah tak pegah mi. Yo masa Nabi Allah Musa dengan dikarunya kalau tak tahu ceritanya. Yo masa Rasulullah jumpa bertuah kena baca dalam kitab sejarah Sa'labah. Sa'labah mikan urung kaya urung kasir. Tapi Sa'labah hae dicung kasir jumpa bertuah. Wate awai wate gatin yakin ibadat. Tapi wate kaya si Sa'labah puasa kejadian. Semakin kaya si Sa'labah, semakin jauh dengan Allah. Semakin kaya si Sa'labah, semakin kriat agama Allah. Semakin kaya si Sa'labah, semakin jauh dengan Rasulullah. Yang patut juga. Dan mata si Sa'labah watenya menurut ceritakan secara husnul khatimah. Akan tetapi secara su'ul khatimah. Patut. Jawabannya, gara-gara Sa'labah terlalu cinta kepada dunia, cinta kepada harta, tapi sayang Sa'labah tidak cinta kepada ilmu agama. Meramah itu. Yang kejut ni,
Pakan uranya ahwat tak kala. Semakin kaya orang berakhir damun, semakin jauh dengan Allah. Semakin kaya orang berakhir damun, semakin kerit pengorbanan beragama. Semakin kaya orang berakhir damun, bahkan dengan kayanya imaksiat kepada Allah. Pakan lagi. Jawabannya, gara-gara kaya orang berakhir damun, hanya kaya agaknya dengan harta kekayaan. Tapi sayang, hanya kaya agaknya dengan ilmu agama. Ramai. Kalau berahnya buka, dia berah tumpu contoh maksiat sabuk. Aku berah dia atakan dia berah. Jamun ni untuk lakor dah nang kasih juga. Nyobek pagi itu rumah, ana usaha dia. Karena gak yang kakaya juga motor karena juga berdua pukul buat kadai juga kan. Hotel-hotel orang Sabtu kayaknya malam Sabtu ka berangkat ke di Medan. Malam Minggu di Medan, nausan di Medan. Cuba yang aku ingat betul. Menyokal lakon cuba berdua yang tip minggu ka di Medan yang lu ingat cuba. Tak kerja kuih ke dia. Ya. Hidungku tak berapa tu saya lidah. Hai cuba. Hidungku jamun nak muka. Ilok jamun diuleg-leg nak muka ija jamun ni. Nak muka ija yang kejut jilbab orang yang tu menunggu punannya. Kemana aku pegang? Kan? Kau duduk minum lo. Naik aku lebih baik degree. Kan? Hai. Wateta hai cuba mencuak. Na orang Aceh miladum kulit mata tu karut kuna uyu. Na yang mate tu ku inang gua cuba. Kirana sapu dan teku hinan dua. Tahu tang jak. Tu ke depan mana? Jamun hai dia karena kaya kasino orang baik. Bahkan hanya di depan Medan orang yang di depan pakon karena peng. Kenyo lagi lu pegang ladung dengan peng, dengan harta yang diberi Allah, dengan hartanya dipegat jalan untuk dimaksud kepada Allah. Yang seperti lagi lu pegang sini jak baba udung yang jak bak motor yang ni kan cintanya. Nyo dia pegang di tengku lah kan. Nya awak motor nah yang tu kalau awak kaya jak Medan yang litma tengku depu katanya. Depu katanya. Nyo hanjut kon yang wajibnya. Ya ko tak ko pegahnya hana talah ada betul. Nyo betul nyo hana talah hana ko pegah. Nyo belek nak dengar tentang ni. Tak sambung dia tu. Syarat untuk mendadak sabah-sabah nanggro ni pegah dia Rasulullah bi adlil umara. Gara-gara adanya pemimpin yang adil. Malamnya hana ada pegah bagi banjara pemimpin yang adil sebab kon kompanyo ko. Ya kompanyo ko pegah. Oleh yang disambung oleh Nabi syarat untuk makmum sabah-sabah nanggro bisa kawatil agniya bidoail fuqara. Gara-gara nak urun kaya yang murah hati dalam kampung dan yang keput gara-gara adanya doa fakir miskin. Jadi antara urun kaya dengan urun gasin dalam sabah-sabah kampungnya saling membutuhkan. Urun kaya perlu urun gasin juga perlu urun kaya. Nyo kaya yang dimaksud di sini kan kaya kredit. Ladong na urang kaya la kampung kreat utuh boleh geti aku. Jumna kreat cuba. He paham plam ke rumah tu, nyam nye cok lain mit boleh kai bagi. Terus ya cun sumbangan mesti baganya juga kan, bapa kedai kopi mesti na urang yang doa. Terus urang kaya nya bagi kedai kopi. Ulah kai maah nya be, hana pembijah, Nya urang kaya lagi nya cukup straight mati urang kaya paling sebenarnya. Nyo, yakin memang belah kau siapa kata ber, tapi han mante-mante kalau kita ber ke Cina. Nyan urun kaya yang model lagi nyan hanya dibutuhkan oleh agama. Urun kaya yang dibutuhkan oleh agama, urun yang mau berkorban untuk agama. Untuk terciptanya bantuan buah perkara dalam sabah-sabah tempat, nyo payah kembali kepada dasar jak ba ulama, teman yang kelai ba ulama, berkelai ba ulama. Nyo lah dia burung yang tak pegah kebut lah dia mesti mayang hai teh. Bak kamu mi lang at borosai dia dengan musing kumuko. Bak kamu hidai mi watai musing kumuko, rame-rame urun terlamlang ya kumuko. Mesti kedengar nak adan maghrib, nak adan luhur mesti di masjid. Yang ketiak tadi hina lamblang ke tengah hati rangkang ya ali empun tagai semayang ha merupa. Bak kamu hidai dah. Urun tua-tua bak kamu hidai mi kan? Yang perara lumo kon baron mentang mi urung perara lumo han patih tinja wace beli
Menyohana mesti lemoi tukum latah depo hansah kita nak jadi kijak nya bukan dia berang. Ya, urut kajak ke kamu pom yang kageng dia. Nya depo urut tuha ini bak kamu